Isu ini terbina sejak 1-2 tahun yang lepas. Dia ada beberapa perkara. Satu ialah kerana tekanan yang dirasakan oleh kerana birokrasi kerajaan yang bersabit dengan cukai. Ya. Dan itu juga masalah di dalam kerajaan. Kerana Menteri Kewangan itu ialah Datuk Seri Anwar. Jadi Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Kewangan, dia gembira dan berbangga kerana kutipan cukai ni banyak ni. Makin banyak kan. Saya memang bimbang daripada awal. Kalau kita semata-mata mengejar kutipan cukai tetapi tidak mengawal perbelanjaan, dia akan jadi masalah. Jadi dia kutipan LHDN bagus, kutip ni kan. Sebab macam mana LHDN kutip tu? Yang ini yang akan menjadi beban kepada golongan-golongan peniaga kecil, sederhana yang banyaknya Cina. Dan terutama samalah juga macam saya yang ada company sendiri, memang kita gaul kepala lah. Tanya orang, memang dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas, mesti dia pernah kena lalui